Video ini adalah hasil daripada temu bual bersama seorang responden yang mengalami kecederaan saraf tunjang ataupun lebih dikenali sebagai spinal cord injury. Spinal cord injury atau kecederaan saraf tunjang ialah keadaan di mana saraf tunjang yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh badan mengalami kecederaan. Saraf ini berfungsi mengawal pergerakan dan deria sensori. Berdasarkan temu bual, kecederaan responden berlaku akibat terjatuh di bilik air dan melibatkan tulang belakang bahagian servikal. Akibat kecederaan ini, responden tidak dapat berjalan dan berdiri. Pergerakan anggota bawah sangat terhad, manakala anggota atas masih boleh digerakkan tetapi disertai kesakitan. Kecederaan saraf tunjang responden berlaku secara berperingkat akibat trauma berulang. Pada tahun 2010, responden terlibat dalam kemalangan motosikal yang menyebabkan kecederaan pada vertebra C1 dan C2. Beliau terlantar selama setahun sebelum pulih sepenuhnya. Pada tahun 2017 pula, responden terjatuh di dapur akibat tersepak bendul yang menyebabkan slip disc dan menjejaskan kesihatan saraf tunjang secara perlahan. Akhirnya, pada tahun 2019, responden terjatuh di bilik air dan mengalami kecederaan saraf tunjang yang serius. Tulang yang pernah cedera sebelum ini kembali retak dan menyebabkan tekanan kepada saraf tunjang. Ketika kejadian, responden mengalami kesukaran bernafas dan panik. Responden memilih untuk tidak menjalani pembedahan kerana risiko yang tinggi, iaitu hanya 30% peluang selamat dan kebergantungan sepenuhnya kepada kerusi roda, manakala 70% risiko tidak selamat. Kes ini menunjukkan bahawa kecederaan saraf tunjang boleh berlaku akibat trauma berulang dan faktor degeneratif yang memberi kesan jangka panjang. Antara simptom utama yang dialami oleh responden ialah tidak mampu berjalan, berdiri dan duduk tanpa sokongan. Responden juga mengalami kesukaran bernafas akibat kerosakan saraf servikal. Beliau juga mengalami pening mudah pitak akibat tekanan darah rendah. Rawatan yang dijalani oleh responden bertujuan untuk mengurangkan kesakitan dan mengekalkan kefusian tubuh. Antara rawatan yang diterima ialah fisioterapi dan rehabilitasi untuk menguatkan otot dan membantu pergerakan harian. Senaman anggota bawah bagi mengekalkan kekuatan otot, pemantauan berkala oleh doktor. Pengurusan kesakitan pula melibatkan penggunaan morfin pada peringkat awal kecederaan, pengambilan ubat saraf bagi mengawal kesakitan neuropatik. Komplikasi yang dialami termasuklah kejang otot ketika tidur, pressure ulcer atau luka tekanan akibat duduk atau baring terlalu lama, sensasi terbakar dan rasa dicucuk-cucuk pada kulit akibat gangguan saraf. Dari aspek psikososial, responden yang mengalami spinal cord injury berhadapan dengan pelbagai cabaran yang memberi kesan terhadap emosi, keyakinan diri serta interaksi sosial dalam kehidupan seharian. Antara kesan psikososial yang dialami oleh responden, yang pertama, kesan emosi dan psikologi. Kesan sosial dan interaksi. Yang ketiga, kesan terhadap rutin dan kehidupan seharian. Yang keempat, kesan terhadap pekerjaan dan kewangan. Dan yang terakhir, kesan terhadap ahli keluarga. Antara masalah utama yang dihadapi oleh responden ialah pergerakan yang sangat terhad, kebergantungan tinggi kepada orang lain, pandangan negatif dan stigma masyarakat terhadap OKU.
Soalan ini menunjukkan bahawa pesakit SCI bukan sahaja memerlukan rawatan perubatan, tetapi juga sokongan emosi, sosial dan komuniti yang berterusan. Pekerja sosial perubatan berperanan penting dalam yang pertama, memberi sokongan psikososial kepada pesakit dan keluarga. Yang kedua, menjadi penghubung antara pesakit, keluarga dan pasukan perubatan. Yang ketiga, membantu pengurusan kehidupan harian dan kewangan. Yang terakhir, memberi pendidikan dan meningkatkan kesedaran masyarakat bagi mengurangkan stigma terhadap OKU.